pre-sales dengan after sales service. Okay, so Okay. maksudnya untuk pergi muka depan untuk sales tu orang lain lah. Orang lain lah. Dia Okay. ada sales person lain lah. Okay. So sekarang ni macam kerja aku adalah kalau ada problem kat site aku pergi. Okay. Okay. So kalau nak masuk bidang tu, masa kau apply tu kan, apa qualification yang dia tengok? Maksudnya degree kau ni membantu tak? Okay. Degree aku membantu in term of cara berfikir dengan cara dia dengan orang sebenarnya. Okay. Okay, menarik yang ni. Sebab macam ni. Bila aku dah kerja, aku tak cakap aku kerja lama sangat, betul tak? Tapi 8 tahun. Lama bro. Lama. So, apa yang aku nampak apabila kita sambung belajar, kita sambung study kan, cara kita interpret something tu lain dengan cara orang yang tak sambung study. Cara dia interpret, cara dia tackle masalah berbeza. Cara orang cakap kemahiran untuk